Kenapa Simba ini? Sini. Jangan. Jangan Simba. Hey. Seorang wanita meluahkan rasa tidak puas hati terhadap tindakan jirannya yang didakwa sering membuang sisa makanan serta menyimbah air ke dalam kawasan rumahnya. Kejadian itu dikatakan berlaku beberapa kali sehingga menimbulkan ketidakselesaan dan rasa terganggu kepada wanita terbabit. Difahamkan, jiran berkenaan berulang kali melakukan perbuatan tersebut tanpa sebarang sebab yang jelas. Walaupun sudah ditegur secara baik, wanita berkenaan akhirnya mengambil keputusan untuk bersemuka secara terus dengan jirannya dengan harapan masalah itu dapat diselesaikan secara baik. Namun, tindakannya menegur tidak disambut positif, sebaliknya dia dimarahi pula oleh jiran tersebut. Kejadian ini menimbulkan perbincangan dalam kalangan penduduk setempat yang berpendapat sikap saling menghormati dan menjaga kebersihan adalah kunci utama dalam membina suasana kejiranan yang harmoni. Orang ramai juga diingatkan agar mengelakkan sebarang tindakan yang boleh menimbulkan perselisihan faham sesama jiran. Tengok ni dia buang apa pula kat sini. Ya Allah. Mana? Hey. Hello. Kau ni? Wahal betul lah. Kau tak buang air, lepas tu kau buang apa sisa makanan pula. Geram. Ajar betul. Makan anjing agaknya. Dekat tu. Meanwhile, Kenapa Simba ini? Sini. Jangan. Jangan Simba. Hey. Tak boleh. Basah baju. Tak boleh. Jangan. Hei. Jangan Simba. Basah rumah orang. Masuk